Doktor kata suami saya ada ACL, kena buat pembedahan. Doktor tak bagi saya masuk nak dengar penerangan. Suami saya pun tak reti nak terangkan balik. Sekarang saya tak faham ACL tu apa, kenapa kena buat pembedahan, bahaya ke tak? Sebab orang kata kalau ACL putus, kaki tak boleh nak bengkok langsung. Tapi suami saya masih boleh bengkokkan kaki, masih boleh berjalan. Cuma dia susah nak sujud bila bersolat. Adakah doktor ni saja nak buat duit dengan suami saya? Boleh tak doktor Mala terangkan? Please doktor. Saya terangkan ya. ACL ni sebenarnya adalah nama singkatan untuk anterior cruciate ligament, iaitu satu ligamen, satu urat lah yang ada dekat lutut kita. ACL ni yang pegang lutut supaya ia tak terkehil ke hadapan. ACL ni penting sebab dia pegang sendi lutut supaya lutut kita stabil bila kita berjalan, berlari ataupun naik tangga. Kecederaan ACL ni paling selalu berlaku bila bersukan, main bola, badminton ataupun bila terjatuh je. Kalau ACL tu tercedera sikit, lutut tu akan bengkak dan sakit. Jadi susah nak bengkokkan sebab bengkak tu, bukan sebab ACL tu. Keadaan macam ni biasanya lepas bengkak tu susut, orang tu boleh berjalan, berlari, naik tangga, turun tangga balik macam biasa tanpa kesakitan yang melampau. Ni maksudnya kecederaan ACL yang sedikit saja dan dia pulih dengan sendiri. Tapi kalau ACL tu dah putus, dah koyak habis, pesakit masih boleh bengkokkan lutut, tapi dia akan rasa longgar, dia rasa tak yakin. Dia rasa lutut dia tu macam nak tercabut bila jalan, bila naik tangga, turun tangga. So dia tak confident lah. Kadang-kadang lutut dengan ACL yang tercedera ni, dia boleh terkehil tiba-tiba waktu berjalan ataupun bersukan. Ini maksudnya anterior cruciate ligament dah koyak teruk dah. Dia dah putus kemungkinan. Jadi ligamen tu dia tak boleh pulih dengan sendiri. Sebab tu doktor akan cadangkan pembedahan yang kita panggil sebagai ACL reconstruction surgery. Yang mana dalam pembedahan ni doktor akan ganti urat ACL yang koyak dengan urat yang baru. Biasanya lah diambil daripada bahagian lain pesakit tu sendiri. Tempat paling biasa doktor ambil adalah daripada hamstring tendon dekat belakang peha tu, ataupun boleh ambil daripada kepala lutut, sama ada patella tendon ataupun quadriceps tendon. Kalau buat pembedahan mestilah ada risiko kan, macam jangkitan kuman ataupun sakit dekat tempat operate. Tapi kebanyakan risiko ni boleh dikurangkan, boleh diminimumkan dengan yang pertama, dapatkan rawatan daripada doktor yang betul-betul berpengalaman. Yang kedua, ikut nasihat doktor untuk rawatan tersebut daripada awal sampai akhir, sebab dah banyak kes yang selamat dan berjaya dilakukan. Terutamanya kalau ia dibuat oleh pakar ortopedik yang betul-betul berpengalaman dan pesakit pun ikut nasihat rawatan dan fisioterapi selepas pembedahan. Tujuan utama pembedahan adalah untuk bagi lutut tu stabil balik supaya pesakit boleh jalan balik macam normal, naik tangga, turun tangga, bersukan tanpa rasa was-was, tanpa rasa longgar, dan yang paling penting supaya boleh solat dan sujud dengan tenang dan puas. Jadi guys, kalau doktor cadangkan pembedahan ACL, jangan panik dulu. Kalau risau, boleh dapatkan second opinion dari pakar ortopedik yang berpengalaman yang boleh bagi anda penerangan yang jelas dan teliti supaya korang boleh faham betul-betul dan tenang nak terima rawatan tersebut. Ingat ya, ACL bukan nama penyakit. Kecederaan ACL bukan satu keadaan yang berbahaya, tapi kalau kecederaan itu dibiarkan koyak tanpa rawatan, lutut tu boleh jadi makin lemah dan makin cepat rosak. So, menjawab tak soalan you all? Kalau ada soalan lain, letakkan di ruangan komen. Saya Dr. Azfar Rizal bin Ahmad, konsultan ortopedik dan arthroscopic surgeon daripada Hospital Columbia Asia Cheras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Cheras yang kini sedang berkembang untuk keselesaan anda di masa hadapan.